Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dapat saya menimba dan membuat perkongsian ilmu pada sesi video kali ini. Tajuk pada hari ini adalah tajuk yang tidak asing lagi di bulan Ramadan, iaitu cahaya Al-Quran. Bila mana saya sebut mengenai Al-Quran, ia sangat lazim disebut dalam bulan Ramadan kerana di bulan Ramadan terdapat peristiwa yang sangat agung, iaitu penurunan mukjizat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu penurunan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan yang kadarnya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah. Berdasarkan ayat ini, terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW telah bersabda. Berdasarkan ayat ini, Imam Katsir mentafsirkan bahawa Allah SWT telah memuliakan bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain kerana terdapat penurunannya Al-Quran di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, antara intipati yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu yang pertama adalah sirah-sirah dan sejarah-sejarah para anbiya, yang mana kita boleh ambil pengajaran. Ibnu Katsir telah mentafsirkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan lain kerana di bulan Ramadan ini terdapat peristiwa nuzul Al-Quran, iaitu penurunan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, antara intipati yang terdapat dalam Al-Quran iaitu sirah-sirah dan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada zaman Anbiya, yang mana kita dapat mengambil iktibar dan mengambil pengajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Seterusnya, Al-Quran juga terdapat banyak aspek, iaitu aspek agama, meliputi aspek kekeluargaan, akhlak dan banyak lagi. Oleh itu, Al-Quran bukan sahaja untuk dibaca dan dihafal, malah kita perlu untuk memahami dan mentadabbur ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Hadirin yang dirahmati Allah, daripada segi ganjaran, dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran bersamaan dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat kali gandakan sebanyak 10 kali ganda, maka bayangkanlah betapa besarnya pahala bagi mereka yang telah banyakkan tadarus dan membaca Al-Quran. InsyaAllah, semoga dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, kita akan dapat keberkatan di bulan Ramadan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.